Tentu cikgu yang respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan pendidik, khususnya calon-calon guru cemerlang GC2B yang hebat-hebat di luar sana. Sambil kita menunggu rakan-rakan guru yang lain serta para panel kita untuk masuk ke ruang Google Meet ini, mohon perhatian untuk beberapa perkara teknikal demi kelancaran program kita pada petang ini. Mohon pastikan mikrofon kita semua berada dalam mute sepanjang sesi perkongsian, kecuali kalau nanti semasa sesi soal jawab untuk cikgu bertanya tentang soalan, cikgu boleh open speaker cikgu ya. Dan anda amat diandu-andukan untuk membuka kamera untuk kita memeriahkan lagi suasana sembang koridor kita pada petang ini. Dan sekiranya ada sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus type di ruangan chat box pada bila-bila masa sahaja, dan sesi soal jawab akan kita buka selepas perkongsian panel, ataupun kita akan melihat kesesuaian nanti. Mungkin ada soalan-soalan daripada rakan-rakan di luar sana yang boleh dijawab terus oleh para panel kita pada petang ini. Dan makluman semua pautan kehadiran akan kita kongsikan di penghujung program kita nanti di ruangan chat box. Jadi sila pastikan anda mengisi link yang akan kita pamerkan nanti, kerana e-certificate hanya akan diberikan selepas pendaftaran kehadiran berjaya dilakukan. Baiklah, program kita akan bermula sebentar saja lagi, dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama kita pada petang ini. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mewar-warkan satu program yang dianjurkan oleh Persatuan Guru Cemerlang Sabah, iaitu program COPEX 2026 ataupun dikenali sebagai Kurikulum Pendidikan Cemerlang, anjuran PGCS, Persatuan Guru Cemerlang Sabah, yang akan berlangsung di Kota Kinabalu pada 29 Ogos 2026 ini. Dan kita mohon kepada rakan-rakan yang di luar sana tu, cikgu-cikgu yang hebat-hebat di luar sana, untuk sama-sama mengikuti pertandingan poster inovasi murid untuk sekolah menengah, dan juga pertandingan kajian tindakan. So kita akan war-warkan iklan poster untuk pertandingan ini dalam masa terdekat, dan ini saya mengambil kesempatan ini untuk sampaikanlah kepada rakan-rakan, jom pergi ke KK pada 29 Ogos nanti, sebab selepas tu kita cuti panjang, jadi boleh jalan-jalan cuci mata di Kota Kinabalu. Okey. So kita akan mulakan sembang santai kita pada petang ini. Sebenarnya kita tak naklah terlampau formal petang ni cikgu-cikgu. Kita buat secara santai, kita buat happy-happy lah supaya semua orang tak stres, terutamanya kita punya ahli panel di luar di dalam online ini. Okey. Saya akan mulakan program kita pada petang ini ya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Yang dihormati Barisan Jawatankuasa Persatuan Guru Cemerlang Sabah, barisan panel kita yang sangat anggun dan syarat dengan ilmu pada petang ini, serta seluruh warga pendidik, calon-calon guru cemerlang dari seluruh pelosok negeri Sabah maupun Malaysia yang menyertai kita secara dalam talian pada petang ini. Selamat datang ke Sembang Koridor GC, santai tapi sampai, untuk slot kedua, anjuran Persatuan Guru Cemerlang Sabah. Jom bantu rakan jadi GC, mengakar potensi, menjulang kecemerlangan. Saya Cikgu Syarin Aizrulidana binti Samsuri amat berbesar hati kerana diberikan amanah untuk mengemudi sesi kita yang penuh pengisian sebagai moderator anda pada petang ini. Cikgu-cikgu sekalian, slot kedua pada petang ini membawakan satu topik yang sangat panas, mendebarkan, tetapi paling ditunggu-tunggu oleh calon-calon GC di luar sana, iaitu persediaan pencurapan nazir. Kita tahu bila kita sebut saja perkataan nazir, sekarang saya sebut nazir ni pun jantung kita mesti berdegup kencang, berdiri bulu roma kita. Betul tak cikgu-cikgu? Jadi hari ini kita nak sembang secara santai tentang bagaimana mahu menukarkan debaran-debaran itu menjadi satu persediaan yang cukup mantap dan luar biasa.
Rekan pendidik yang dihormati sekalian, sesi sembang koridor kita pada petang ini bukan sebarang sembang tau. Kerana pada hari ini kita amat bertuah, kita menampilkan dua sosok tubuh figura pendidik yang bukan sahaja bergelar guru cemerlang, malah merupakan tokoh-tokoh yang penuh dengan aura kepakaran, keilmuan dan syarat dengan pengalaman yang berimpak tinggi. Baiklah, izinkan saya untuk membongkar portfolio luar biasa panel-panel kita pada petang ini. Okay, saya akan memperkenalkan panel pertama kita pada hari ini, seorang Sri Kandi Pendidikan yang datangnya dari SMK Beluran Sabah. Beliau merupakan guru cemerlang kesusasteraan Melayu komunikatif tingkatan 6 yang memegang portfolio kepakaran merentasi bidang sejarah, geografi, kesusasteraan Melayu komunikatif sehinggalah kepada pengurusan pendidikan. Menatap latar belakang akademik beliau, ubi berisi, bukan kepalang ni. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda pendidikan sains sosial dan ijazah sarjana pendidikan. Malah kehausan beliau terhadap ilmu pendidikan ni tidak pernah padam apabila kini beliau sedang melangkah gagah ke peringkat Doktor Falsafah dalam bidang pengurusan pendidikan. Meniti usia 18 tahun pengalaman emas dalam dunia pendidikan ini, beliau juga seorang pencinta seni sastra, pencinta seni sastra yang sangat prolifik, aktif menumpahkan tinta emas dalam penulisan puisi, cerpen, serta anekdot dan banyak karya beliau telah pun diterbitkan di pasaran. Tanpa membuang masa, saya memperkenalkan Cikgu Rohana Elias Venel Natasha Nasir. Selamat petang Cikgu Rohana. Apa khabar Cikgu? Ada Cikgu Rohana? Ya, ada Cikgu. Selamat petang. Sehat. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Rohana. Dan seterusnya saya akan memperkenalkan panel kedua kita. Tidak kurang hebat juga ni penangannya, membawa rentak kebitaraan dari Sekolah Kebangsaan Karamunting Sandakan Sabah. Beliau ialah guru cemerlang pemulihan bahasa Melayu dan matematik sekolah rendah. Apa yang menarik dan cukup bombastik tentang figura ini, beliau mengadunkan elemen sains, logik dan kemanusiaan dalam majlis pengajarannya. Memiliki latar belakang akademik yang sangat mantap, iaitu Diploma Sains dan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dari UiTM sebelum memperkukuhkan jiwanya dalam dunia perguruan melalui Diploma Pendidikan KPLI Sains Sekolah Rendah di IPGM. Dengan 3 tahun pengalaman mengajar dalam bidang sains dan 12 tahun pengalaman keramat membina Jambatan Ilmu dalam bidang pemulihan bahasa Melayu serta matematik, beliau telah berjaya mengubah landscape potensi murid-murid tegar pemulihan menjadi permata yang bersinar. Kita alu-alukan Cikgu Felicia binti Michael. Selamat petang Cikgu Felicia. Selamat petang. Okey, apa khabar Cikgu Felicia? Sihat? Sehat, cuma ada batuk sedikit. Allah Akbar. Tak apa Cikgu Felicia. InsyaAllah petang ni baik tu. Dan kita lihat ya, luar biasa kombinasi kita pada petang ini. Seorang sedang menuju puncak Menara Gading PhD dan seorang lagi mengadunkan jiwa kejuruteraan demi membina formula kejayaan anak-anak pemulihan. Okey, Cikgu Rohana dan Cikgu Felicia dah bersedia untuk gegarkan Google Meet kita pada petang ini dengan rahsia persediaan pencerapan Nazir. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan buka pusingan pertama ini. Untuk menyelami intipati utama sembang koridor kita pada petang ini, kita akan menjemput Cikgu Rohana terlebih dahulu untuk berkongsi perspektif beliau. Dan Cikgu Rohana, kita tahu Nazir akan datang nak buat pencerapan untuk penilaian GC. So perkara pertama yang sering membayangi fikiran kita ni ialah fizikal tempat, bilik macam mana dan apakah wajah dokumentasi kita. So untuk itu Cikgu Rohana akan mengupas secara eksklusif berkenaan dengan persediaan tempat dan juga bilik untuk penilaian Nazir dan seterusnya strategi dan panduan penyediaan pembentangan calon GC yang mampu memikau mata pihak Nazir. Bagi mendengar rahsia besar ini, kita dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Rohana. Silakan Cikgu, saya serahkan dengan Cikgu dalam masa 30 minit ya. Terima kasih Cikgu. Sekejap ya. Saya cuba pasangkan dahulu.
Kejap ya rakan guru. Cikgu Rohana mungkin kena on camera. Ya, kejap. Kejap ya cikgu. Ini Tak apa, salah satu. ambil masa, jangan risau. Pelan-pelan Satu- kita juga Rohana, kita santai-santai sejak ini. Ya, satu cabaran lah ini kita mengguna begini kan. Jadi sekejap kita coba. Okey, adakah rakan guru nampak saya punya slide? Ya, nampak cikgu. Nampak dengan Okey. jelas. Sekejap ya. Okeylah. Terima kasih moderator Cikgu Syarin. Salam sejahtera barisan guru cemerlang yang ada pada petang ini dan juga calon-calon guru cemerlang yang bersama kita pada petang ini. Okey, hari ini saya akan cuba mengupas beberapa isu, salah satunya persiapan tempat semasa kita dinilai dan kedua pula isu mengenai untuk slide pembentangan kita. Okey, kita bercerita dahululah secara santai tentang persiapan tempat dinilai. Okey, mengenai persiapan tempat dinilai ini sebenarnya dia bergantung dengan sekolah dan juga apa yang ada di sekolah kita. Kalau pengalaman saya, sebab saya dinilai 2 kali sebenarnya. 2022 saya dinilai, namun pada tahun 2022 itu isunya tidak ada keluar pun keputusan untuk guru cemerlang pada masa itu. Dan saya dimaklumkan oleh pihak Nazir memang keadaan tu boleh berlaku. Dia sudah pernah berlaku sekali sewaktu mula-mula guru cemerlang ini diperkenalkan di Malaysia. Dan kedua kali berlaku pada tahun 2022 tidak ada keputusan penilaian keluar. Jadi kami diminta balik untuk dinilai pada tahun 2023. Jadi saya pun menerima sajalah sebab saya rasa itu satu peluang kita kan. Jadi saya pun terima saja. Jadi ada 2 kali penilaian yang saya lalui lah. Okey, mengenai persiapan tempat ni sebenarnya dia lihat kepada apa yang ada pada sekolah kita lah. Jadi untuk yang sekolah saya pula memang tidak ada bilik khas sebenarnya. Sebab sekolah saya agak kecil dan ada 2 sesi, ada pagi dan petang. Jadi dia memang agak complicated sedikit. Walau bagaimanapun kita perlu sediakan satu bilik khas untuk kita letakkan dokumen, segala file-file dan bahan bukti kita. Sebab bila kita dihubungi oleh Nazir, perkara yang utama kita kena selesaikan di mana kita hendak pamerkan dokumen, file dan juga bahan bukti. Okey, jadi kita kena sediakan bilik khas tersebutlah. Kemudian yang kedua, awal-awal lagi lah kita tempah dan juga bincang dengan pentadbir kita. Kita maklumkan pihak pentadbir yang kita telah berjaya untuk dinilai di lapangan dan kita berbincanglah dengan pentadbir kita lah ya. Salah satunya yang kita kena fikirkan ialah persiapan tempat itu di mana. Jadi pada tahun 2022 saya diberi kebenaran menggunakan makmal. Kemudian pada tahun 2023 pula saya telah gunakan bilik masakan. Jadi dia berpindah begitu. Okey. Kemudian seterusnya kan yang paling penting kita fikir, jangan kita last minute buat persiapan tempat itu. Sebab memang banyak dokumen, file dan bahan bukti yang perlu kita susun dengan kemas. Dan supaya bila kita buat nanti pameran kita itu akan tersusun. Dari mana kita mau bawa dia melihat hasil kerja kita, di mana kita mau buat pembentangan kita, semua itu kita kena set up. Jadi jangan kelang kabut. Kalau boleh dalam 1 minggu sebelum dia datang itu memang kita kena set up awal-awal. Bahan-bahan kita, dokumen, file, semua bahan bukti itu kita kena bawa sudah siap-siap dan susun dengan kemas. Okey. Kemudian yang apa yang saya buat ialah susun dokumen itu secara sistematik.
Oleh karena kita dinilai selama 3 tahun, maka saya pun susun dia mengikut tahun. Jadi susunan dokumen kita itu karena sistematik lah, serta berperingkat, itu yang saya maksudkan, yaitu kita persembahkan kita punya dokumen, file, bahan bukti itu mengikut tahun. Itu yang saya buatlah. Jadi supaya senang masa nazir, bila dia datang tu kan, kita bawa dia pergi di sana, lepas itu dia akan tengoklah semua kita punya bahan pameran. Okey, yang ini pada tahun 2022 lah saya set up itu bahan pameran saya pada masa itu. Walau bagaimanapun kamu letaklah kan, bila kamu sudah set up kemas-kemas, kamu buatlah dia punya macam sudut pameran, okey di mana, inovasi kamu di mana, kajian tindakan kamu di mana. Kalau kamu ada lagi segala banner-banner kah, banting kah, okey susunlah dengan kemas. Jadi memudahkan untuk nazir untuk melihat. Okey, yang ini saya temankan nazir itu, dia tengok-tengok sambil dia melihat tu kan, dia akan tanya-tanya kita itu. Jadi kita pun bersiap sedialah. Dan elakkan jugalah rakan guru menjawab perkataan tidak tahu. Kalau mungkin kan bila kita berdepan dengan nazir, satu perasaan kita itu ialah kita kadang-kadang kita jadi bingung, panik kan, macam semua buli-buli kan saya istilahkan lah, buli-buli kita jadi tuli. Sebab kenapa? Macam soalan senang tu pun kita boleh tidak faham. Macam begitulah sebab kita panik kan. Jadi apa yang perlu kita buat pada masa itu ialah macam kalau kita bingung ke apa kan, tanya balik soalan itulah. Kalau memang pada masa itu kita tidak tahu ataupun pada masa itu kita tidak macam agak bingung, panik, minta dia ulang balik soalan. Kemudian boleh tuan bagi contoh, macam begitulah. Daripada kita memandai-mandai menjawab soalan, tetapi rupa-rupanya lain ditanya, lain dibagi jawapan. Itu yang saya mau bagi faham rakan guru lah, ya pasal itu. Okey, yang ini pula persiapan tempat saya pada tahun 2023 di sini di bilik masakan. Jadi saya pun susun ikut kategori. Okey, sijil-sijil ada yang terpaksa saya ampai sudah ataupun letakkan sejak disebabkan tidak banyak ruang. Jadi ada yang sijil itu ada yang saya letakkan dalam kasih bingkai. Okey, begitulah yang saya buat. Tapi sebenarnya kan ini semua terpulang dengan rakan guru, bagaimana rakan guru mempersembahkan pameran kita pada masa itu. Saya memang ada tanya nazir, saya cakap, adakah persembahan saya pada masa itu, pameran itu akan memberikan markah? Dia cakap tidak, itu terpulang sama cikgu, dia bilang. Dari cikgu saja itu, macam mana cikgu mau kasih tunjuk hasil kemandirian pelajar cikgu, hasil kemandirian cikgu, hasil kemandirian semua orang yang cikgu bimbing, dia bilang terpulang sama cikgu ya, dia bilang. Saya tanya juga, perlu kamu QR ke apa? Sebab satu kan cabaran kalau kita mengajar di kawasan pedalaman, kita akan berdepan dengan internet dan juga berdepan dengan masalah macam mana kita mau persembahkan kalau semua dalam bentuk digital begitu. Mungkin kawasan bandar dia tidak menghadapi masalah begitu, tapi kawasan saya mengajar di kawasan pedalaman iaitu di Beluran, saya menghadapi masalah capaian internet itu. Kalau mati sudah elektrik, mati karen, semua tiada. Jadi saya buat plan A, plan B lah. Macam begitu. Ada yang saya kasih print, buat template, ada saya buat kasih jadi banting, banner, begitu. Saya susun kemas-kemas lah. Kemudian saya kasih label, ini tempat apa, itu tempat apa. Ya begitu. Okey, ini hasil saya paling ingat nazir tu dia cakap masa tahun 2022 saya banyak letakkan hasil kerja pelajar saya. Contohnya saya punya PBL, saya punya inovasi, hasil kerja-kerja pelajar saya kan saya letaklah. Ada modul saya jilidkan, file. Cuma untuk file saya mau bagi tahu, sebab saya mau mengajar tingkatan 6. Dulu saya bekas guru akademik tingkatan 6. Jadi saya hanya tumpukan kepada akademik. Jadi mungkin dari segi kurikulum saya tiada.
Ada tapi sikit lah maksud saya. Jadi dia kalau jadi pun file dia tidak terlalu tebal. Jadi macam mana yang saya kasih nampak kamu, inilah file saya. Tidak banyak. Ya, sebab jangan kamu bandingkan diri kamu dengan yang macam saya buat sebab mungkin kamu ada sampai 32 file, 43 file, itu terpulang cikgu. Sebab dia bergantung kepada bidang kita. Jadi cikgu jangan terkejut kenapa file cikgu Rohana ini ada 8, ada 6 begitu. Sebab memang itulah yang saya punya bahagian. Begitu Sebab saya bukan ketua unit, saya guru akademik biasa. Begitu. Cuma bila kita tahu kita boleh buat itu, boleh buat ini, maka kita buat itu saja. Macam begitu. Dan saya pun memang ada tanya juga Nazir terus terang. Macam mana kalau file saya ini dah sampai 50? Dia bilang tidak masalah kalau memang itu bidang kamu. Okey, saya ada juga saya punya karya-karya yang saya tulis. Okey, saya masukkanlah. Okey, rakan guru yang itu pula bahagian untuk persiapan tempat dia tidak banyak. Sebenarnya yang paling penting kita sediakan tempat untuk ruang pameran kita. Kasih label bagus-bagus, susun secara sistematik, macam begitu. Dan semasa dia menilai, kita temankan dia sebab dia memang akan tanya kita. Begitu. Yang ini pengalaman saya lah rakan guru ya. Jadi mungkin kalau sebelum ini pun kita ada sudah siri-siri untuk guru cemerlang kan. Jadi kita nampak sudah ada perbezaan lah. Mungkin yang lain buat dengan kemas, cantik, ada bilik khas. Begitu. Tapi seperti yang saya bagi tahu itu tidak akan mengganggu juga. Selagi kita boleh bagi apa yang mereka minta. Apa yang mereka cuba nilai dengan kita dan sampai. Maka itulah yang kita perlukan. Okey, kita masuk untuk pembentangan calon. Sebenarnya ada 4 aspek penting dalam pembentangan calon guru cemerlang. Pertama, tajuk. Kedua, bahasa yang kita gunakan. Berapa bilangan slide pembentangan, berapa minit kita membentang. Dan ada juga tips tambahan yang akan saya coba kongsikan lah. Okey, untuk tajuk. Tajuk ini untuk slide kita sebenarnya yang saya maksudkan. Dan tajuk ini sebenarnya kita kena highlightkan oleh kerana rakan guru yang bakal memohon calon cemerlang ini, kamu sedang berada di dalam rancangan pendidikan Malaysia, RPM. Maka rakan guru kena faham rancangan pendidikan Malaysia itu dari tahun 2026 sampai 2035, apa komponen yang dia cuba tekankan. Sebab itulah yang akan kita cuba capai. Masa saya dinilai dulu 2022 sampai 2023, saya bukan berada pada rancangan pendidikan Malaysia, tetapi saya berada pada pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 sampai 2025. Jadi saya cuba fahamkan rakan guru supaya rakan guru tahu satu perbezaan dia, kedua bagaimana kita mau persembahkan itu pembentangan kita. Dan pembentangan kita ini apa yang kita mau rumuskan dan rangkumkan sebaik mungkin. Okey, semasa saya bagi tahu 2022 sampai 2023 saya hanya ikut pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Sebab Pak Nazir itu ada tanya saya cakap dengan dia, Tuan kalau saya membentangkan Tuan, apa aspek yang patut saya bentang? Saya terus tanya dia begitu. Sebab ada rakan saya bagi tahu, dia bilang, Cikgu kalau kau mau tahu kan apa yang itu Nazir nilai, kau berani tanya, dia bilang. Jadi saya pun berani tanya lah. Saya bilang, Tuan minta maaf saya mau tahu kalau untuk pembentangan 10 menit itu saya bilang, jadi apa perlu saya bentang? Saya cakap sebab terlalu banyak yang saya kasih sedia, saya cakap. Jadi apa yang saya mau bentang? Saya cakaplah begitu. Terus itu Nazir cakap sama saya masa itu, saya mau kamu rumuskan pelan pembangunan pendidikan Malaysia itu mengikut apa yang kau buat. Begitu. Jadi sehingga hari ini pun saya sentiasa berhubung dengan Nazir. Maka saya pun ada tanya juga dia. Maka antara yang dia cakap, kalau untuk kamu ini, bakal calon ini, apa yang kamu perlu buat ialah kamu rumuskan rancangan pendidikan Malaysia, RPM ini. Antara dia, tajuk yang kita kena ada ialah ini, melaksanakan rancangan itu. Apa peranan guru? Contohnya guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, pembimbing, pendorong, penilai pembelajar, murid sebagai pembelajar aktif.
apa yang cikgu rangkumkan ini, dia memang tidak banyak ini ya cikgu, kita punya slide itu tidak boleh banyak. Tapi dalam satu slide itu boleh kita masukkan gambar-gambar yang berkaitan. Okey, salah satunya lah saya bagi contoh macam gini, meningkatkan kemenjadian murid. Ini aspek yang pertama ini yang kita perlu capai dalam RPM. Okey, meningkatkan kemenjadian murid atau pelajar atau peserta. Jadi apa yang kita buat begini. Okey, cikgu kasih tayang itu sijil yang macam kamu guru jadi pembimbing, pelajar punya kemenjadian, kasih tayang begini. Jadi inilah dia punya kemenjadian. Contohnya kita membimbing pelajar kita PBL, peringkat kebangsaan, sekolah, kita ikut turutan sekolah, negeri, sekolah, daerah, negeri, kebangsaan, antarabangsa kalau ada. Susun dia. Dan kemenjadian yang kita kena tekankan di sini ialah lebih kepada akademik. Ya, lebih kepada akademik. Contohnya yang ini PBL, jadi saya bawa pelajar tu peringkat kebangsaan. Jadi kami punya gambar lah, macam itu. Okey, yang ini yang kedua lagi contohnya yang kami menang tempat Net Johan untuk saya sebagai guru pembimbing untuk PBL. Jadi kita pamerkan begini. Okey, kemudian ni lagi membimbing pelajar membentang peringkat sekolah. Okey, ada lagi dia punya poster digital. Begitulah. Jadi apa yang perlu kita buat, cikgu kasih nampak lah, baru cikgu kasih tahu cikgu punya peranan apa. Okey, ini lagi yang kita mau capai, guru sebagai pembimbing. Contohnya kita bimbing pelajar kita untuk pengkaryaan. Jadi kalau kita bimbing dia dah sampai peringkat antara bangsa kebangsaan, kita kena ada bukti lah, artinya gambar. Yang ini saya bimbing pelajar saya untuk menghasilkan karya syair peringkat antara bangsa, iaitu kolaborasi antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi saya bimbing mereka begitu. Jadi inilah kita punya gambar, kita punya bukti. Okey, inilah yang kita mau capai, guru sebagai pendorong di bilik darjah. Okey, bila pelajar tu betul, kita bagi peneguhan. Okey, kalau pelajar itu dari segi emosi mereka sedih kah apakah, okey, itulah peranan kita. Jadi kalau pelajar tu betul menjawab, okey, kita bagi peneguhan kah. Tapi semua ini memerlukan dokumentasi cikgu. Cikgu jangan lupa, kalau yang rakan guru yang sekarang dalam usaha untuk bakal dinilai di lapangan, sempat lagi tu ambil gambar-gambar, begitu. Tapi sebenarnya bukan begini ya, ini adalah ikhlas maksud saya. Jangan kita cuba cipta suasana yang macam palsu di situ. Apa yang kita buat di dalam bilik darjah, dan itulah kita sebagai seorang guru. Itu yang saya mau guru paham. Sebab kalau kita macam kasih belakun durang baru kita gambar, tapi dalam situasi bila kita betul-betul dinilai untuk bagian penilaian kita yang untuk nazir memantau kita dalam bilik darjah, berkeluaran itu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi saya harap rakan guru, kalau kamu memang seorang guru yang boleh mengajar dan juga rapat dengan pelajar, memang mudah untuk kita mengajar dan membawa pelajar kita itu dengan baik. Itu yang saya mau pahamkan. Okey, yang ini lagi, guru sebagai pembimbing dan pengawal. Ini kita buatlah. Kita dalam salah satu pedagogi yang kita cuba capai ialah kawalan kelas. Jadi semasa di dalam kelas, bagaimana bolehkah kita mengawal tu pelajar? Bolehkah kita menyampaikan ilmu itu sebaik mungkin? Jadi inilah antara yang aspek yang kita cuba capai ya. Jadi adalah gambar, adalah bahan bukti di sini. Okey, yang ini lagi, yang ini untuk pembelajaran murid, pembelajaran aktif ya di dalam kelas. Jadi adakah mereka setiap kali kita bagi arahan, mereka faham, mereka boleh laksanakan. Jadi bila mereka boleh membuat lakukan kerja itu dan semua mengantar, artinya di situ berwujudnya pembelajaran secara aktif lah. Terutama sekali yang cikgu kena faham di sini ialah sewaktu cikgu dinilai di dalam pencerapan itu.
pastikan pelajar itu aktif. Tapi itu jugalah yang akan berlaku. Kadang-kadang situasinya pelajar itu segan, takut sebab ada orang luar yang masuk menilai kita. Tapi sebelum itu rakan guru kena kasih faham pelajar kita lah. Jadi supaya diorang pun paham. Jadi mereka pun boleh lakukan dengan baiklah dan bekerja sama dengan kita. Okey, yang ni lagi kita sebagai pembimbing bukan saja kepada pelajar tetapi kepada rakan sekerja kita lah. Jadi kalau di SMK Beluran saya penyelaras untuk kajian tindakan inovasi dengan PBL. Jadi sekarang sudah tahun kelima saya pegang jawatan itu. Jadi setiap tahun saya akan membimbing guru-guru baru dan juga guru-guru lama untuk menghasilkan kajian tindakan inovasi dengan PBL lah. Jadi sepanjang tempo itu memang banyak kita akan dokumentasikan. Jadi simpanlah itu sebaik mungkin. Kemudian kita akan nampak jugalah hasil daripada kita membantu rakan guru kita dalam kajian ini. Secara tidak langsung mereka pun dapat berkembang dalam pedagogi mereka. Okey. Di sini juga antara aspek yang kita cuba kukuhkan di dalam RPM ini ialah memperkukuhkan profesionalisme diri dan kepakaran guru. Okey, di sini kita akan lebih fokus kepada yang ini kan rakan guru, kita akan fokus kepada kepakaran kita. Kepakaran guru di sini. Jadi yang di bahagian ini kita kena nampakkan yang kita punya kepakaran. Salah satunya cukup pakar dalam pengkaryaan kah, penulisan kah. Jadi mesti kita ada bukti di sinilah. Okey. Kemudian salah satunya yang boleh kita lampirkan yaitu pembentangan kita di mana-mana peringkat, sama ada di peringkat sekolah kah, peringkat bahagian kah, daerah kah, ataupun peringkat yang lebih tinggi. Jadi di sinilah juga akan lampirkanlah. Tapi oleh karena untuk pembentangan itu kan dia tidak boleh banyak slide itu cikgu. Tidak boleh banyak slide dan juga tidak boleh lama kita bercakap. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena kasih rumus. Kalau saya hari itu kan saya kasih kecil-kecil lah. Lepas tu saya buat caption. Lepas tu yang ini antara kita punya contoh. Contohnya kalau kamu menulis, kamu dapat hadiah kah? Begitu kan? Okey, kasih share. Okey, macam begini. Tapi ini tidak boleh juga besar-besar kita punya gambar tu cikgu sebab tidak banyak slide itu kita boleh kasih masuk. Macam lebih kurang 10 slide. Jadi satu slide tu cikgu kena kasih kecil-kecil lah kan, buat caption. Dan masa mengasih terang pun kan nanti kena jugalah kita laju sikit bercakap lah. Laju bercakap tetapi jelas. Begitu. Jangan suara kita perlahan, tidak jelas. Orang pun tidak paham apa kita cakap. Macam gitu. Okey, ini antara dia. Ini antara yang cuba kita tunjukkan lah kita punya kepakaran. Okey, seterusnya yang komponen dalam RPM yang perlu kita capai juga ialah menggalakkan inovasi pedagogi dalam kalangan murid. Dalam kalangan murid, pelajar, peserta. Jadi di sini sepanjang saya menjadi penyelaras kajian tindakan inovasi dan PBL di sekolah, memang saya banyak bimbing pelajar, bukan saja pelajar tingkatan 6, tapi contohnya kalau guru itu buat PBL, saya akan bimbing itu guru pembimbing dan saya akan bimbing juga itu pelajar macam mana buat PBL yang baik, macam begitulah. Lepas itu, okey, ini antara dia yang kami buat di sekolah. Marilah. Okey, yang ini. Tapi dalam RPM ini kan rakan guru, apa yang perlu kita tekankan salah satu dia ialah aspek teknologi pendidikan, penggunaan AI. Penggunaan AI ya. Jadi kalau yang contoh yang saya berikan ini kan rakan guru, ada yang saya masih lagi gunakan bahan yang wajud begitu. Tapi untuk rakan guru, tapi kan walaupun bahan wajib begini, saya ada tambah QR, begitulah. Mau kasih tambah dia macam upgrade sedikit lah. Kita ajar pelajar buat begitu. Okey, ini antara contohnya lah ya. Okey. Dan
aspek yang terakhir dalam pembentangan kita itu yang kita kena titik beratkan ialah yang terakhir dan yang antara yang penting ialah ini, menyumbang kepada pencapaian teras strategik dia. Jadi yang teras strategik RPM ini yang perlu kita capai betul-betul dia ada 5. Yang pertama, macam mana kita mengoptimumkan potensi pelajar kita sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, kita mencoba masukkan elemen digital dan juga AI dalam pengajaran kita. Yang ketiga, pastikan pendidikan yang kita sampaikan dalam kelas itu dia akan berorientasikan masa hadapan. Oke, nanti saya akan kasih nampak juga lah. Oke, jaringan global dan kolaborasi strategik, kemudian membudayakan kemampanan dan pendidikan lestari. Oke, untuk mengoptimumkan potensi, ini kan untuk rancangan pendidikan Malaysia ini, dia lebih rujuk kepada project based learning. Jadi rekan guru, kalau calon GC kan, belum pernah buat project based learning, kamu sempat lagi buat project based learning itu. Sebab mengoptimumkan potensi murid ini, kalau kamu rujuk balik ke rancangan pendidikan Malaysia, dia memang akan fokuskan kepada pelajar menyelesaikan masalah. Jadi salah satu kaidah dia ialah menggunakan project based learning. Jadi antara inilah contohnya, bagilah gambar. Oke, yang kedua pula aspek dia memperkasakan transformasi digital. Ini dalam pendidikan kita, dalam pedagogi kita dalam kelas. Contohnya kan kalau dalam kelas saya mengajar sastra, jadi saya akan ambil satu teks cerpen dan saya akan minta pelajar itu kasih transformasi itu teks cerpen kepada gambar. Jadi kan bila orang guna AI ke Gemini ke kan kita akan nampak itu. Oh begini kan kalau teks ini kan kita baca. Tapi bila mereka sudah tukarkan teks itu kepada gambar, memang itu digital dan juga AI dalam pendidikan dia memang sangat membantu. Jadi lebih membuatkan pelajar itu lebih paham. Oke, ini lagi hasil kerja pelajar yang saya ambil lah untuk bila kami gunakan AI digital. Sinopsis novel kan kalau sebelum ini kan guru kan selalu suruh pelajar itu menulis sejakan. Jadi ini kali pula jangan lagi menulis, kita pilihlah kaidah digital, jadi poster digital, type, cantik, kemas, oke kasih share, begitu. Kemudian kami ada juga gunakan penggunaan menggabungkan digital itu contohnya ChatGPT, Sono. Jadi bila kami gabungkan dia jadi macam video, boleh jadi movie. Yang ini antara kerja yang saya buatlah. Oke, walau bagaimanapun saya mau pahamkan rekan guru ialah saya mengajar tingkatan 6. Jadi mungkin di situ kita akan nampak aras pelajar saya lebih tinggi kan. Tapi mungkin daripada perkongsian saya pada hari ini boleh memberi sedikit inspirasi, sedikit pemahaman bagaimana kita mau merumuskan rancangan pendidikan Malaysia itu dalam kita punya pembentangan nanti. Begitulah. Begitu Oke, yang bagian C, mentransformasikan pendidikan berorientasikan masa depan. Yang ini dia lebih kepada perkongsian amalan terbaik. Apa yang kita kongsikan, kajian tindakan kita punya inovasi, kita punya PBL, kemudian adakah guru menghasilkan modul? Adakah guru juga ada buat buku, penulisan, pengkaryaan, sama ada buku kah, artikel kah, begitu, itu terpulang. Tapi untuk bagian C ini, mentransformasikan pendidikan berorientasikan masa depan, memang kita akan titik beratkan bahagian ini ya. Oke, jadi antaranya ialah perkongsian amalan terbaik yang saya ada buat. Saya buat perkongsian di peringkat sekolah, peringkat daerah, kemudian saya ada dijemput sebagai penceramah untuk perkongsian. Jadi saya pergi dan inilah yang kita akan coba capai dan inilah yang maksudnya transformasi itu. Oke, saya juga terlibat sebagai penulis buku rujukan untuk satu.
Di sini saya sebagai penulis. Jadi kalau rakan guru ada jadi penulis kah, penulis buku kah, oke, itu yang cikgu akan masukkan di sini ya. Buatlah caption dia cantik-cantik supaya kita punya nazir akan nampak dan paham. Oke, saya juga selain daripada kita buat buku semua kan, saya ada juga buat modul soalan kepada pelajar. Modul ini sebagai pengukuhan lah. Salah satu halangan kalau tingkatan 6 ialah kami kurang bahan di pasaran, terutama sekali untuk subjek sastra. Memang kurang bahan. Jadi bagaimana kita mau tambahkan bahan itu ialah guru itu sendiri kena kreatif lah. Salah satunya hasilkan modul soalan kepada pelajar. Oke, ini hasil kajian yang telah dibukukan. Oke, ini juga adalah antara buku-buku yang pernah saya terlibat dan telah diterbitkan. Secara keseluruhannya sepanjang penglibatan saya lebih daripada 100 buah buku sudahlah. Saya pun ingat-ingat lupa sudah. ada yang sudah habis terjual jadi saya pun tidak berapa ingat sudahlah. Tapi sepanjang tahun yang saya terlibat dalam pengkaryaan lebih daripada 100 sudahlah. Oke, ini lagi membina jaringan global dan kolaborasi. Di sini yang kita mau capai ialah kita menggalakkan penyertaan murid itu dalam pertandingan inovasi kah, kemudian penglibatan dalam webinar antarbangsa, program pertukaran maya, begitu. Salah satu yang saya pernah buat ialah kolaborasi antara Malaysia dengan Indonesia untuk antologi syair pelajar ASEAN. Kemudian penglibatan untuk peringkat kebangsaan untuk pelajar menyertai PBL, saya bimbing mereka. Selain daripada itu saya juga ada menganjurkan bengkel penulisan kreatif pelajar dan juga guru di bawah Ikatan Penulis Sabah. Jadi ini adalah kolaborasi. Tapi mesti melibatkan pelajar ya. Kalau guru sejak terlibat dia tidak capai itu. Sebab dalam rancangan pendidikan Malaysia RPM ini dia lebih kepada guru pelajar. Gitu Oke. Dan aspek yang terakhir membudayakan kemampanan dan pendidikan lestari. Oke, kalau pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 sampai 2025, aspek ini tidak nampak. Aspek ini dia tidak nampak. Bukan saya tidak nampak, dia tidak ada. Tapi dalam rancangan pendidikan Malaysia, dia telah meletakkan satu bahagian membudayakan kemampanan dan pendidikan lestari. Okey, apa yang wajib ada di sini ialah mesti ada projek sekolah hijau. Pembelajaran berasaskan projek PBL. Tapi matlamat dia mesti kembali kepada alam, pendidikan lestari. Jadi salah satunya Cikgu Rohana, iya. ada permintaan tu diminta pindahkan pop-up message stop sharing tu, dia ganggu penglihatan. Okey. Thank you cikgu. Okey, nampak sudah? Hilang sudah cikgu punya slide. Astaga. Kejap, kita buat balik. Bukan stop sharing cikgu, kita hidekan saja. Dia tukarkan betul. Okey, tak apa cikgu, pelan-pelan. Habis bah kita punya notes. Sekejap kita cari lagi balik. Silap tekan, sorry ya rakan-rakan guru, excited sudah nih cigunya mengasih cerita. Tiba-tiba terus stop Sekejap ya. Sekejap. Okey, nampak sudah kawan-kawan? Ada nampak? Ya, jelas sudah. Okey. Okey bah. Kita ulang lagi baliklah bagian sini, sorry, mengganggu pula. Okey, yang di bagian sini membudayakan kemampanan dan pendidikan lestari. Masa dinilai 2022 sampai 2023 itu hari kan. Kami masih menggunakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Dan untuk bagian membudayakan ini dia tidak ada. Good. Dia memang tidak ada. Tetapi bila saya rujuk balik rancangan pendidikan Malaysia 2026 sampai 2035, antara aspek yang kita kena penuhkan ialah ini. Membudayakan kemampanan dan pendidikan lestari.
Yang untuk ini kan rakan guru, satu yang kita kena penuhkan ialah kena ada projek sekolah hijau. Kedua, pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL. Tujuan dia untuk pembangunan mampan. Jadi macam saya kan sastra. Sebenarnya kalau dipikir betul, macam tidak ada kaitan. Tetapi kalau kita perhalusi betul-betul, kita masih boleh menjadikan mata pelajaran sastra itu untuk masuk di dalam projek yang adanya berkonsepkan pembangunan mampan. Ada alam sekitar. Yang ini kita kena kreatif ya, rakan guru. Salah satunya saya ada buat projek mencantikkan kantin sekolah menggunakan botol mineral. Lepas tu saya pilih corak labuk. Jadi corak labuk ini adalah kebudayaan. Bila dikaitkan dengan sastra, sastra ini salah satu cabang dia ialah kebudayaan tempatan. Jadi itu bagaimana kita cuba masukkan mata pelajaran ini. Begitu. Kemudian bahagian ini sebenarnya adalah bahagian merentas kita punya silibus. Okey, ini lagi project based learning yang saya buat oleh karena dalam mata pelajaran sastra ada cerita tentang alam sekitar. Jadi kami buatlah model-model dia begini. Lepas tu ini selain daripada project based learning, dia macam gallery work juga saya buat. Mereka akan bercerita tentang ini ga. Okey, yang ini ceritanya tentang apa, yang ini apa, yang itu apa. Begitulah. Jadi untuk bahagian ini, apa yang kita kena kaitkan, bagaimana mata pelajaran itu kita kaitkan dengan pendidikan lestari itu. Okey, kita mau habis sudah ya. Antara kalau cikgu tanya dengan saya, apa bahasa yang kita mau gunakan sepanjang pembentangan, dia sebenarnya terpulang. Kalau untuk mata pelajaran saya, sastra, maka saya pun akan persembahkan dalam bahasa Melayu. Tapi kalau cikgu adalah calon guru cemerlang untuk bahasa Inggeris, memang wajiblah cikgu akan bercakap dalam bahasa Inggeris. Begitu. Jadi dari segi bahasa dia terpulanglah. Okey, slide pembentangan sebenarnya kalau hari itu saya memang tanya itu Nazir. Jadi Nazir bagi tahu 10 slide sejak. Dan tempo pembentangan itu dia cakap 15 sampai 20 minit bolehlah dia cakap. Jadi memang kalau kamu tengok yang slide yang saya kasih tengok dari mula sampai akhir dia terlalu banyak. Tapi dalam satu slide itu rakan guru saya boleh cadangkan, bolehlah buat sikit kecil-kecil kan, tapi kita kena terangkan dengan detail lah. Begitu. Dan dalam slide pembentangan kita juga itu, sepanjang kita membentang, memang Nazir akan terus bertanya. Kalau situasi saya 2 kali saya dinilai, mereka akan terus tanya. Jadi sebenarnya tempo pembentangan itu bukan sampai 20 menit. Dia boleh berlarut-larut sampai 1 jam. Sebab dia akan tanya, okey saya kasih terang, okey saya pindah lagi slide-slide, begitulah. Tapi saya mau fahamkan rakan guru, pengalaman saya itu tidak semestinya akan sama dengan pengalaman rakan guru. Jadi dia akan tengok juga Nazir itulah. Jadi terpulanglah dengan Nazir dan juga situasi rakan guru ya. Okey, antara lain yang boleh saya kongsikan ialah slide pembentangan rakan guru itu memang kena fokus kepada peranan dan impak. Okey, yang kedua boleh nampakkan data, bukti, contoh. Okey, kalau data ini rakan guru boleh kasih nampaklah. Contohnya keputusan kan, graf untuk 3 tahun yang guru mengajar. Jadi boleh kasih nampak dia punya data. Itu terpulang kepada rakan guru. Okey, yang ketiga ialah sepanjang kita membentang nanti pastikan suara kita jelas, sebutan kita itu jelas, okey, padat dan berkesan. Serta pilihlah juga kan gambar-gambar yang boleh kita kasih rangkum lah, begitu supaya jelas penyampaian kita. Okey, yang terakhir pula kita kena rancang slide kita tu sebaik mungkin. Oleh kerana 10 slide saja dia minta, jadi dalam satu slide itu berapa yang sepatutnya ataupun sesuai kita masukkan di dalam satu slide. Begitulah. Jangan juga dipadatkan sampai satu slide ada 20 gambar, jangan jugalah. Okey, background yang kita pilih pun bagilah background yang akademik. Ya, begitu.
Kalau hari itu Nazir itu ada, saya ada tanya Nazir, saya cakap boleh kakak saya masukkan bunyi-bunyian dalam saya punya slide. Dia cakap, Cigo, ini pembentangan akademik, dia bilang. Bukan Cigo mengajar, dia cakap begitulah. Jadi saya pahamlah kalau pembentangan akademik ini artinya satu, background dia jangan terlalu banyak. Pilihlah kalau mau pilih warna plain pun terpulang. Bunyi-bunyian itu memang kalau boleh tidak perlu letup. Sebab kenapa? Kita pun akan bercakap dan menerangkan. Begitulah. Jadi dia dikira sebagai profesional lah di situ. Okey, rekan guru. Ada lagi? Habis. Ya, Habis sudah. sudah? Ya, sekian. Habis sudah dan luar biasa, memang luar biasa. Terima kasih Cikgu Rohana. Rupa-rupanya kalau kita lihat kat sini persiapan Ruang Nazir dan pembentangan slide calon GC ni ada seni, ada strategi dia yang tersendiri. Bukan kita main tangkap muat tapi ada impak yang dicari oleh pihak Nazir. Dan demikianlah tadi pencerahan yang amat sampai daripada Cikgu Rohana. Dan kalau kita lihat berkenaan dengan pembentangan ini, apakah peranan calon GC dalam RPM, dalam menjalankan, melaksanakan RPM di dalam kelas. Maknanya rakan-rakan guru boleh juga kaitkan dengan pembentukan insan sejahtera yang holistik, di mana kita tahu ada 5 atribut untuk murid, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Sebagaimana peranan calon GC untuk pembentukan insan sejahtera ini dalam RPM, dan kita tahu juga dalam RPM ni ada 7 trust strategik. Jadi bagaimana, apakah peranan kita sebagai guru cemerlang dalam melaksanakan RPM ini dalam 7 strategik itu. Jadi cikgu-cikgu nampak sudah, jelas sudah sekarang, terpapar sudah, Cikgu Rohana dah jelaskan. Jadi cikgu dari sekarang dah kena mula membuat bahan-bahan untuk pembentangan ini dan fokus kepada peranan dan impak cikgu kepada RPM 2026-2035. Baiklah, sebelum kita pergi kepada soalan, saya rasa kita kena terus dulu kepada panel kita yang kedua sebab masa pun dah nampaknya mencemburui kita. Kita teruskan pada panel kedua, nanti kita akan balik semula kepada soalan. Boleh kan? Jadi cikgu-cikgu jangan lari dulu, teruskan bersama kami sehingga di akhir siaran ya. So kita akan sambung kepada sesi perkongsian kedua yang paling mendebarkan iaitu fasa di mana Nazir duduk di belakang kelas kita dan mata mereka tertumpu kepada gaya penyampaian kita. So inilah dia fasa pencerapan dalam bilik darjah. Untuk itu saya ingin menjemput Cikgu Felicia bagi membentangkan topik yang sangat kritikal ini, iaitu pencerapan PDP oleh Nazir. Bagaimanakah cara kita mahu mengawal emosi, mengurus murid dan juga memastikan wow factor dalam PDP kita keluar dengan naturalnya. Membawa pengalaman keramat beliau, dipersilakan Cikgu Felicia untuk meneruskan perkongsian anda. 30 minit Cikgu masih diberikan. Silakan Cikgu Felicia. Okey, kita minta Cikgu Anita tolong untuk paparkan slide. Cikgu Anita. Sekejap ya. Terima kasih Cikgu Anita, YDP kita. Okay, Cikgu Felicia. Hello, boleh dengar? Boleh dengar? Boleh dengar? Dapat. Dapat dengar dengan jelas. Cikgu Felicia dapat buka mic juga kan? Okey. Dapat buka mic, dapat buka kamera je. Okey, saya nampak sudah Cikgu Felicia. Okey. Silakan Cikgu. Boleh dengar kah suara jelas? Suara jelas kah? Hello, suara jelas kah? Boleh dengar? Ya Cikgu, jelas.
Silakan. Okey, okey. Okey, hai, selamat petang. Salam sejahtera, salam santai-santai saja kita ya di koridor GC petang ni. Okey, pertama sekali, yang saya hormati Yang di-Pertua PGCS, Puan Anita binti Mat Yasin. Terima kasih kepada moderator dulu. Okey. Timbalan PGCS, Barisan Exco tertinggi PGCS, guru-guru cemerlang negeri Sabah atau di seluruh tanah air juga jika ada, calon-calon guru cemerlang tahun 2026, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Okey, pada petang ini saya akan memberikan perkongsian dalam topik iaitu pencerapan PDPC ya. Okey. Dah tanpa membuang masa, kita pergilah ke slide kita yang pertama petang ini. Okey. Untuk pengetahuan hadirin, okey, untuk pencerapan PDPC ni kan, dia adalah satu part yang paling kita kena buat betul-betul lah, sebab markah pencerapan PDPC dalam penilaian guru cemerlang adalah dalam 80%. Jadi sebab itulah sebenarnya tujuan utama Nazir datang untuk melihat guru itu mengajar dengan berkesan dan ingin melihat kemenjadian muridnya yang boleh diukur ya. Okey, jadi slide 1 tidak bergerak pula slide ni. Okey, untuk pencerapan PDP, okey, jantung pertama kita adalah RPH. Okey, pertama sekali kalau Nazir datang tu dia mau tengok RPH lah. Okey, itu saya ada simpan satu gambar saya yang sempat saya ambil lah masa itu. Tidak banyak gambar saya pada hari kejadian lah. Okey, yang itu Nazir dia tengah check lah file RPH. Okey, untuk pengetahuan pengalaman saya. Cikgu Felicia, suara Cikgu Felicia hilang-hilang lah. Itulah saya punya line tidak bagus lah ini. Kejap. Sekarang okey. Tapi dia hilang Start. tadi. Mungkin mic cikgu mungkin tu. Okey, hello. Okey, kalau kasih tahu saya kalau hilang ya. Okey. Untuk pencerapan guru cemerlang ni biasanya dia akan nilai kita 4 tahun kan, 3 tahun dan termasuk tahun semasa 4 tahun lah. So kita sudah menyediakan RPH kita untuk 4 tahun. Jadi macam pengalaman saya dari tahun 2021 22, 23, 24. So, saya nilai pada tahun 2024. Jadi pada tahun semasa itu sebaiknya kita print out kita punya RPH lah, buatkan dalam satu file, dan untuk 3 tahun yang ke belakang tu kita buat satu QR code untuk file tersebut lah. Jadi kalau Nazir datang, kalau dia ingin tengok folder untuk RPH setahun sebelumnya, dia boleh scan QR code itulah, dan kita boleh cara untuk saya rasa guru-guru semua tahu kan macam mana kita boleh ambil saja dari, kalau kita hantar ERPH melalui sistem ERPH kan yang online tu, kita boleh ambil saja daripada folder di situ. Kita sudah ada buatkan tahunan kita punya RPH yang 2021, ada folder sudah siap-siap. Jadi kita ambil saja untuk buat QR code itu. Jadi buat satu file di mana nanti dia akan scan lah kalau ini in case kalau dia nak tengok lah, tapi untuk saya punya pengalaman dia tidak mau tengok, tapi dia minta jugalah link untuk ke RPH tahun-tahun sebelumnya dia mau tengok saya, tapi saya tidak tahulah kalau dia balik nanti dia tengok atau tidak, tapi rasanya tidak mungkin. Tapi yang penting yang tahun semasa tahun 2024 kita kena print out kita punya RPH untuk satu folder lah, daripada awal sampai ke hari kita dipantau tu lah. Okey, itu pasal RPH, dan yang paling penting sekali RPH yang kita buat ini, okey, saya paparkan di sini. Okey, RPH dan PDP kita kenalah memenuhi standard 4 SKPMG. Saya pasti semua guru tahu apa intipati SKPMG 4 ini. Jadi kita kena menepatilah, sebab saya punya pengalaman, dia memang tengok RPH saya, dia memang tengok kena ada semua kriteria tu. Okey, contohnya kalau saya dalam bidang pemulihan khas, saya ni ada mendalam sedikit saya punya RPH
RPH lah. Yang sama antara kita semua mungkin PDP kita kenalan mesti terbeza, PDP terbeza sebab dalam kelas kita semestinya kita ada beberapa aras murid yang tidak sama dia punya Cikgu, suara cikgu tidak jelas. Aduh. Cikgu Beli, suara cikgu. Kasih rapat itu mic ke Cikgu Felicia. Ya. Mikrofon cikgu tu. Hello. Tak boleh ya? Hello. Hello. Okey, boleh dengar? Hello, boleh dengar? Boleh. Okey, saya cubalah. Okey, di mana sudah saya tadi tu? Okey, macam contohnya RPH saya untuk yang pemulihan khas ni kena ada terbeza seperti yang saya cakap tadi dalam kelas kita tu ada beberapa aras murid yang tidak sama. Okey, kemudian kena ada TMT lah, penggunaan teknologi maklumat. PAK 21, TS 25 jika sekolah terlibat, dan juga dalam pemulihan khas ini saya ada kena penekanan kepada konsep pemetaan, kemahiran pemulihan dengan DSKP secara minimal. Okey, yang ini nanti dia pengalaman saya lah, dia go through saya punya RPH dan dia pastikan semua tu ada, dan kemudian barulah dia pergi melihat kepada pelaksanaan PDPC saya dalam kelas, bagaimana semua yang saya tulis dalam RPH itu mengikut masa-masa yang telah saya bahagikan, contohnya daripada set induksi sampai berakhirlah kepada closure tu. Semua yang di dalam RPH kenalah sama dengan apa yang dia nampak di depannya lah. So memang saya kongsikan di sini pencerapan PDPC memang satu bahagian yang sangat berdebar lah. Memang sangat teliti lah. Jadi di sini sebab dia banyak markah. Okey, jadi kita pergi slide kedua lah. Nanti lepas tu kalau ada soalan kita boleh teruskan. Okey, yang slide seterusnya moderator. Okey. Ini adalah bahan bantu mengajar. Okey, apa yang kita tulis dalam RPH kan kita kena ada bahan bantu mengajar. So, bahan bantu mengajar saya kongsikan di sini sebaik-baiknya kita sebagai guru cemerlang yang kita sudah pernah membuat inovasi, menghasilkan modul, menghasilkan apa-apa pengkaryaan dalam bidang kita punya kepakaran, dan sepatutnya dan sebaik-baiknya kita gunakanlah kita punya modul sendiri, BBM sendiri dalam pelaksanaan PDP kita, sebab dia ingin lihat, sebab dia sudah pantau kita punya dokumentasi kan, yang macam okey, contohnya macam tadi Cikgu Venel dia sudah tengok kan, dia sudah kongsikan segala-galanya tentang kita punya pembentangan 10 minit tu. Jadi segala-galanya ada di sana. Jadi contohnya kalau yang berkaitan dengan PDP, nanti dia akan lihatlah sejauh mana kita sudah menghasilkan kita punya produk-produk sendiri ni, kita sendiri sudah memperkasakannya sendiri di dalam ruang bilik darjah kita dan untuk kemenjadian murid kita sendiri sebelum kita berkongsi kepada orang di luar sana. So sebaik-baiknya kita sendiri perform lah kita punya bahan-bahan ni. Okey, macam contohnya sebaiknya kalau kita adalah bahan-bahan yang inovasi yang dari segi digitalnya, lembaran kerja, hands-on activity yang terlibatlah. Okey, ini adalah perkongsian saya lah. Ini adalah 4 inovasi yang saya masukkan dalam pencerapan PDPC saya pada hari saya dicerap lah. Okey. Jadi dalam kita punya RPH tu kita kena mention lah di mana BBM ini kita gunakan, macam mana perjalanan inovasi itu dan seterusnya lah. Okay, next slide. Okay, ini saya ini adalah gambar-gambar yang saya dapat
tangkap saja masa itulah sebab saya masa tu sangat tiada juru gambar sangat, tapi saya ada ambil sikit-sikit lah ada masanya. Jadi kan pada masa set induksi ini saya buat 2 minit refresh pelajaran yang lepas. Okey. Sebab kenapa penting saya refresh pelajaran yang lepas dalam set induksi? Sebab Nazir dia nak tahu murid kita ni belajar untuk kemahiran hari ini apa kesinambungan dengan pengetahuan sedia ada dia. Pengetahuan sedia ada murid kita ni ada berkaitan dengan pelajaran yang lepas. Contohnya macam dalam saya punya kemahiran yang saya ajar pada hari tersebut, contohnya saya mengajar kemahiran KV. Jadi pelajaran yang lepas saya mengajar mereka suku kata KV. Okey, jadi saya refresh balik dan ini ada satu contoh BBM yang saya buat pada hari itu. BBM tu ada berunsur didik hibur sedikit. Okey, saya buat dalam macam yang bola-bola tu. Di dalam bola-bola pink saya ni sebenarnya saya masukkan suku kata di dalamnya yang sudah mereka belajar pada pelajaran yang lepas dan saya masukkan macam sebiji gula-gula lah di dalam. Sebab set induksi ni dia mesti ada unsur macam mana ya, dia kena menarik murid itu, menarik minat murid saya sebab murid-murid saya ni kan murid-murid pemulihan dan kanak-kanak dan Nazir nak tengok bagaimana terujanya murid-murid di dalam kelas saya tu. Sebenarnya macam mana ya, PDP kita ni masa kita dinilai, Nazir mahu tengok macam mana murid kita ini sangat-sangat teruja dalam kelas kita. Tidak dia ingin lihat macam mana kita mengajar dengan berkesan lah. Okey, jadi masa tu saya baling-baling kepada murid saya, and then saya suruh mereka buka, mereka baca dan saya kata siapa boleh baca mereka layak untuk ambil gula-gula di dalam. Jadi kebanyakan murid saya boleh buat. Jadi Nazir dapat melihat suasana set induksi saya sudah adalah satu permulaan yang menceriakan. Jadi kita itu yang sebenarnya ingin dilihatlah. Okey, kemudian saya masuk kepada set induksi saya juga masih dalam saya buat 5 minit sifir suku kata ini menggunakan modul saya sendiri. Ini adalah sebagai refresh juga kepada murid. Ini moderator boleh mainkan saya punya video. Yang masa set induksi ini saya ada sempat ambil. Tidak dapat ya? Tidak boleh main video ni? Di mana tu video? Macam tidak Sebelah boleh. gambar ni. Oh, tidak boleh ya. Gambar sebelah ni. Ini. Tapi tiada suaranya kan? Okey, video ni sebenarnya adalah mengenai dengan refresh murid saya lah. Mereka baca suku kata tu dalam masa 5 minit sebelum saya masuk ke dalam kemahiran yang diajar pada hari tersebut lah. Okeylah, moderator boleh pergi ke next slide lah. Okey, sekarang saya masuk dalam aktiviti PDPC 45 minit. Okey, yang ini saya ada ambil gambar sedikit lah. Yang itu Nazir dia tengah sedang cek lah. Ini murid saya ada file murid. Okey, file murid ini menceritakan tentang saya buat macam ni ya. Saya ada 8 orang murid pada hari tersebut dan ada 8 file masing-masing murid tu saya memang sediakan kepada Nazir tu. Saya buat konsep macam ni tahu mengajar sebab saya mengajar murid yang tidak tahu membaca kan dan murid saya tidak ramai, saya bukan guru perdana. Okey, jadi macam saya buat macam ni tahu konsep saya adalah seorang doktor kepada murid saya, iaitu
contohnya macam dia punya file, satu file tu dia ada review lah daripada awal dia masuk macam seorang doktor kepada pasien dia lah, daripada kemahiran yang dia tidak tahu huruf sampailah dia boleh sampai kemahiran yang ke mana. Tapi itu pun mengikut, bukan saya buat sendiri, dia punya dokumentasi itu adalah berdasarkan kepada kurikulum juga. Contohnya ada rekod pencapaian murid, okey, semua tu kena isi macam mana lah, semua kena isi dia punya rekod-rekod tu, macam rekod saringan dia, kemudian dia punya evidence ujian-ujian yang pernah dia duduki. Okey, jadi kita sediakan macam tu. So kita, ini adalah untuk menjimatkan masa, dan kita, kalau Nazir mau bertanya, macam saya pada hari itu Nazir tidak bertanya banyak dengan saya sebab saya punya file murid yang personal ni cukup menceritakan segala-galanya tentang murid yang di bawah jagaan saya. Okey, jadi bila Nazir tu dia semak, masa tu dia tengah semak saya punya file-file lah sebelum saya akan beritahu dia ini adalah 8 orang murid yang saya ajar hari ini. So ini adalah pencapaian mereka dari awal sampai hari ini, sampai mana sudah kemahiran yang mereka sudah capai. Okey, macam itulah. And then, okay, yang ini masa yang saya ambil gambar ni, saya punya BBM sendirilah untuk mengajar kemahiran itu. Ini adalah murid-murid yang guna hands-on activity, dan ini adalah terbezalah. Ada kumpulan murid yang lemah, dia menggunakan BBM yang sesuai dengan dia, dan yang murid aras tinggi, dia gunakan BBM yang lain. Okey, jadi masa saya ingin berkongsi, masa tu Nazir dia bergerak di sepanjang masa saya mengajar tu. Dia tidak tengok saya, dia hanya tengok murid saya saja. Dia akan dia belek semua lembaran kerja budak saya. Dia ada ambil gambar juga, hasil kerja budak saya dia ambil gambar, dan apa ni, dia tanya lagi murid tu. Okey, contohnya masa murid tu pada bahagian minit yang menjawab soalan sudah tu, membuat latihan, dia akan tanya murid tu faham tak cikgu ajar di depan tu? Macam cikgu sudah ajar di depan, dia boleh jawabkah soalan tu? Dia akan tanya murid tu lah sejauh mana murid tu faham apa yang disampaikan oleh guru di depan. Dia tak bercakap dengan saya, dia hanya bercakap dengan murid saja. Lepas tu dia akan dan pastikan cikgu-cikgu kena buat semakan hasil kerja murid itu pada hari itu juga. Tunjukkanlah, tidaklah mungkin kamu ramai murid tidak dapat, tapi macam 2-3 kamu membuat pemeriksaan hasil kerja. Di situ juga kamu datang pusing-pusing, okey, write lah kerja yang sudah siap, bagi markah, bagi ganjaran, bagilah rewards kepada budak. Kita menunjukkan bahwa kita menghargai hasil kerja murid, dan Nazir itu dia akan tengoklah kita ada buat semakan kepada murid, kita ada bagi markah, ada bagi rewards kepada budak. Okey, jadi itulah yang penting, dan closure juga. Okey, pergi kepada slide yang seterusnya. Laju pula saya bercakapkan. Okey, ini adalah penutup, ya kan? Permainan, saya buat satu permainan padanan suku kata. Ini untuk mengukuhkan lagi asas mereka. Saya buat aktiviti penutup lah masa tu. Sebaik-baiknya kita buatlah dalam bentuk didik hibur supaya menunjukkan bahawa okey, kita kan mau bagi tahu Nazir, dia nak tengok okey, sejauh mana kita punya PDP ni sangat berkesan, menyeronokkan kepada murid, dan berkesanlah. And then saya buat BBM quiz dengan ganjaran 5 minit. Okey, jangan lupa kita kena, ini perkongsian saya, bagi lagi reward sekali lagi kepada murid-murid tentang apa yang mereka faham. Kuis ni adalah menunjukkan bahawa sejauh mana murid pada hari itu dia faham tentang pengajaran yang telah kita sampaikan, memenuhi objektif. Sebab kita masuk mengajar ni, kita membawa satu objektif pengajaran kita, dan di akhir sekali kita punya refleksi, adakah kita telah mencapai objektif untuk murid kita itu. Jadi di sanalah Nazir tu menilai adakah objektif PDP kita pada hari itu sudah tercapai ataupun tidak. Okey. Jadi itu adalah perkongsian saya tentang PDPC. Okey, next slide.
Okey, ini adalah sedikit perkongsian saya tentang ruang saya lah. Saya ambil sedikit untuk saya tunjukkan kepada kamu lah. Okey, yang di atas tu, saya itulah macam Cikgu Venel cakap tadi, setiap guru ni tidak sama dia punya bilangan file. Tapi jangan cikgu rasa macam kenapa saya sikit file, kenapa dia banyak file. Ini bergantung kepada bidang kepakaran kita dan sejauh mana kita mau tunjukkan efforts kerja kita lah. Okey, contohnya saya ada 11 file berkaitan RPH, inovasi kajian tindakan dan evidence guru cemerlang lah, termasuk semualah modul pengkaryaan semua itu yang di atas sekali kamu nampak tu yang ada satu orang lelaki tengok tu itu adalah Nazir, tapi saya tak boleh show dia punya muka saya tutup sebab dia berpesan dengan saya dia tak mau benda ni dikena show ya. Jadi yang ini file ni adalah yang di tengah periksa semua ni. Kemudian yang di bawah ni saya ada 2 Nazir hari itu yang pantau saya. Dia tengah tengok ini adalah 9 file program pemulihan khas sebab saya penyelaras pemulihan khas masa tu, so saya kena jaga 9 file pemulihan ya. Jadi semua tu kena lengkap 4 tahun punya ya. Dalam satu file tu kita sudah lengkapkan untuk 4 tahun pengisian. Okey. Jadi kemudian saya ada 12 file evidence murid untuk ujian saringan 4 tahun. Okey, ini cikgu saya berkongsi saja. Mungkin ada bidang pemulihan di sini yang ingin memohon guru cemerlang. Saya ingin berkongsi saja. Okey, yang ini sangat penting ya sebab masa itu saya bersyukur lah sebab saya mempunyai hati untuk siapkan 4 tahun evidence murid ni dan bila Nazir datang sungguh-sungguh, Nazir itu dia memang selongkar file 12 file ini. Saya memang betul-betul macam yang aduh nasib baik buat. Sebab dia kan, okey dia bawa ni, kalau yang mendengar adalah dari bidang pemulihan, okey boleh tapi okey ya. Jadi yang ini Nazir dia tengah tengok saya punya dashboard. Saya buat satu dashboard dalam bilik pemulihan saya tu. Saya sudah siap head count saya 4 tahun analisis data murid semua dan di situ dia sedang tengoklah dan dia memang korek sangat-sangat tentang data prestasi murid. Nah, di sanalah saya ada rasa macam tertekan sikit di bahagian ini saya memang sangat ada tertekan sikitlah. Jadi yang file evidence murid ni dia akan selongkar, dia ambil random satu murid punya evidence, dia pergi cari murid saya di kelas. And then dia bawa, dia suruh buat balik ujian yang pernah saya jalankan kepada dia, betulkah murid itu boleh menjawab. Jadi nasib baik memang saya buat dengan telus, murid saya menjawab dengan baik dan murid saya boleh menjawab soalan dan memang dia punya pencapaian betul lah yang seperti apa yang saya rekodkan. Okey, jadi next slide. Okey, ini adalah contoh saya ingin berkongsi saya punya dashboard. Okay, buat satu sudut kemenjadian murid di dalam ruang kita tu. Okey, di sini saya sudah sediakan 4 tahun punya head count, analisis semuanya murid. Jadi segala-galanya menceritakan di sana. Jadi dia tengok daripada sana saja. Macam mana murid saya, macam mana saya menjaga pencapaian murid saya. Okey, okay, next. Okey, itu ini yang akhir sekali saya kongsikan sikitlah. Ini yang buku 2 inci dokumentasi guru cemerlang kita kena sediakanlah yang seperti saya pegang buku biru tu. Itu memang kita kena sediakan. Dan ini adalah ruang yang pemulihan saya lah. Saya bergambar kenangan dengan 2 Nazir saya. Tapi saya tutup muka diorang sebab tak boleh kasih tengok ya. Okeylah, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Good luck untuk semua calon GC 2026. Okey, terima kasih banyak Cikgu Felicia. Satu perkongsian yang sangat praktikal dan dapat membuka mata kita semua. Dan betul kata Cikgu Vanessa tadi, saya teringat kata-kata Cikgu Vanessa ni, pencerapan PDP dan semua ni bukan sekadar lakonan semata-mata, tetapi cerminan kebitaraan impak mekanik untuk mengajar kita yang memberi kesan langsung kepada murid tadi. So sangat penting pencerapan PDP dalam kelas sebab dia memberikan peratusan markah yang tinggi untuk permohonan GC. Dan kalau kita lihat kawan-kawan